Okey, Assalamualaikum Cikgu Azura. Okey, ada beberapa tindakan yang cikgu perlu buat. Okey, ni saya siap belah kedah ni. Okey, sekarang ni yang pertama julak markah potensi ni. Okey, untuk cikgu ni hotline tu insya-Allah lah. InsyaAllah itulah potensi dia. Tapi kalau cikgu nak ubah boleh range markah markah kita. Lepas tu kalau saya highlight ni benda saya tak tahu. Jadi cikgu boleh buat sendirilah kumpulan potensi, range markah kumpulan potensi. Maksudnya kalau ada sejarah ada rekod sebelum ni boleh tu tengok tu kumpulan potensi dia. Kalau nak tengok pula nak suruh saya bantu pun boleh. Tapi at least adalah berapa tahun tu kita boleh tengoklah potensi markah. Budak tu dia boleh dapat grade apa. Kita boleh push dapat grade apa. Tu yang pertama. Okey, yang kedua dekat trend ni. Trend KPI. Trend KPI. Jadi setiap subjek ni rasa boleh masuk dah kot. Dia punya PO ni. Setiap subjek ni berapa TOV dia, berapa PPC dia, berapa SPM untuk 5 tahun sebelum ni. Maksudnya untuk 5 tahun sebelum ni lah. Okey, sekejap saya nak ejah ni sekejap. Okey. Jadi masuklah sini. Katalah TOV Bahasa Melayu 2021 maksudnya akhir tahun 2020 lah. 5.13. 5.12 PPC dia 4.44, SPM dia 4.41 contohlah. Jadi dia akan nampak situlah. Jadi boleh nampak trend. So macam sebelum ni, okey, settle situ. Masuk dulu semua. Hanya masuk kawasan warna biru je. Dari kawasan hot ni masuk warna biru je. Lepas tu bolehlah nak suggest untuk KPI. KPI berapa? Ada 3 cara tu kan. Nak ejah sini pun boleh. Nak manual pergi dekat account pun boleh. Nak tengok hot tertinggi pun boleh. Maksudnya lepas kalau nak guna hot ni ingat saling kena saling. Lepas tu kena pergi dekat dia punya account subjek. Kalau ada hot hadir apa semua tu kita akan masuk secara automatik lah. Kita akan masuk secara manual. Macam ni dia dah suggest dah berapa gini. Tapi sini bab kosong dia ikut hot grade asal lah. Okey, so 2 tu je. Hot lain lepas tu boleh guna. Semua dah boleh guna. Kalau dah masuk ETR terus boleh nanti boleh masuk transkrip murid ni. Boleh dah bagi ke budak-budak dia punya slip. Maksudnya dia nak dapat berapa nanti dia boleh tahulah. Lain saya dah settle belaka dah. Dengan calon cemerlang ni ada belaka dah lah. Hot TOV tu saya dah masuk belaka dah markah. Macam Brenda ni. Bolehlah jaga dia. Okey, lepas ni. Cikgu ada calon serik A dah ni. Macam Messi ni dia gagal gagal dia matematik tambahan. Jadi nanti tengok matematik tambahan dia berapa. Bolehlah ejah sesa. Kalau dia dapat potensi dah tu takut itulah analisis tu kemudian lah. Okey, bagi hang cikgu saya rasa tu 2 tu je saya rasa hak perlu buat. Trend KPI markah potensi. Hak daftar murid semua markah peperiksaan saya dah masuk belaka dah. Okey. Kalau cikgu masuk ETR kayak gini cikgu boleh settle lah. Mana hala tuju sekolah. Tengok nanti dia boleh tengok mana hak belum mencapai, mana hak tidak mencapai lah. Maksudnya dia akan tubik sini. Tu kita tengok kemudian. Beres.